Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try makan makanan kita sendiri ya. Ini makanan apa ya? Ayam penyet ha? Tak nampak ke? Ha? Tengok sekali boleh tahu kan? Kena beritahu lagi. Okay, ini sambal special daripada kita lah. Kita buat sambal ni special. Ini tak boleh didapat di mana-mana selain Cermak. Okay, sup ni boleh dapat mana-mana lah. Sup simple. Tempe ni agak susah sikit dekat tempat lain. Sebab apa tau? Sebab dia goreng kat sini. Tempe ni best kan? Ha? Okay, sorry lah isteri kacau kan. Kita, okay, selalunya orang akan cakap yang bertepung dia ayam geprek, yang tidak bertepung ayam penyet lah. Tapi ini bertepung tak banyak. Kita just salut saja. Tengok, buka-buka terus nampak isi. Sebelum saya nak bagi tahu satu tips lah cara makan ayam penyet ni. Okay, ambil portion ni terus. Okay, terus celup. Makan dulu. Lain macam. Alamak, aku makan sikit tu nak rasa banyak. Ada yang suka makan dengan sup, ada yang tak suka makan dengan sup. Kalau wife aku tak suka makan dengan sup, tak tahulah rentak dia. Aku suka makan dengan sup. Mesti kau fikir asal tak ambil ayam kan. Sebelum ambil ayam, sambal tu sedap. Sebab tu aku lupa kalau ada ayam. Jangan dekat-dekat, aku tak boleh. Sabar lah. Sambal, aku jenis makan sambal sikit lah. Aku pedas tak tahan nanti nangis. Kesian kalau tengok aku nangis. Baru makan sikit pedas. Allah. Jangan macam. Baru ambil video sikit bini aku dah bagi tahu. Oh, tu mah.